Assalamualaikum, selamat tahun baru. Mudah-mudahan di tahun 2026 ni lebih baik daripada tahun yang sebelum. Untuk kita semua, insya-Allah. Cerita hari ni berkenaan seorang nelayan yang dikongsikan oleh Abang Musa yang berasal daripada Kedah. Kejadian ni berlaku pada tahun 2006. Setiap perkongsian ada mistiknya. Sebelum Abang Musa ni bekerja sebagai nelayan, dulunya dia kerja di pasar pagi dengan seorang tokek jual sayur. Dekat 2 tahun jugalah Abang Musa ni bekerja dengan tokek sayur tersebut. Jadi Abang Musa ni dia berfikir nak cari pengalaman yang lain pula. Suatu hari, yang mana si Abang Musa ni bertemulah dengan orang kampungnya sendiri, iaitu si Wahab yang merupakan seorang tekong bot nelayan. Pada mulanya, mereka berdua ni sembang-sembang biasa aja dekat kedai makan dalam kampung mereka sendiri. Dan akhirnya Abang Musa ni dia buka cerita yang menyatakan Abang Musa ni nak berhenti dengan tokek sayur tersebut. Lalu, Wahab ni pun bagilah offer dekat si Abang Musa. Macam ni lah Musa weh, apa kata hang ikut aku pergi turun laut. Kata Abang Musa, tak apalah macam ni lah, bagi aku fikir dulu. Kata si Wahab, kalau boleh tu jangan lama-lama sangat hang fikir. Aku lah ni pasal tak ada orang ni. Masa Abang Musa ni balik ke rumah dia, lalu Abang Musa ni bertanyalah kepada orang tua dia yang bahawasanya yang si Abang Musa ni nak jadi sebagai nelayan. Orang tua kepada si Abang Musa ni kata balik dekat si Abang Musa, hang ni muda lagi Musa, tak apalah, ikut hang lah, yang penting hang cari rezeki halal. Selang beberapa hari kemudian, yang si Abang Musa ni bertemu balik dengan si Wahab. Macam ni lah Wahab, aku berminat, cuma lah ni satu je masalah, aku tak bagi tahu lagi dekat tokek sayur tu. Kata si Wahab, tak apalah, lah ni hampilah bagi tahu dekat tokek sayur hang tu. Sebenarnya dalam hati Abang Musa ni, dia cukup berat nak bagi tahu dekat tokek dia yang bahawasanya dia ni nak berhenti kerja. Sebab tokek sayur tu memang baik orangnya dengan si Abang Musa. Tapi disebabkan Abang Musa ni dia ada pendirian dia, dan Abang Musa ni pun berterus terang lah dengan si tokek sayur tersebut. Ni abang, saya sampai hujung bulan 2 ni sajalah kot. Tokek sayur tu tanya balik dekat Abang Musa, awak hang dah jumpa kerja lain ke? Abang Musa ni pun dia berterus terang lah yang bahawasanya dia berminat nak jadi nelayan. Kata tokek sayur tu, tak apalah kalau hang betul nak berhenti, aku tak ada masalah. Cuma lepas ni kalau hang nak cari kerja ke, ataupun katalah di musim ombak tinggi ke, kalau hang tak boleh nak turun laut, hang jangan malu, hang jangan segan, mai jumpa aku. InsyaAllah ada kerja untuk hang. Memang betul, kalau setiap kali di musim ombak tinggi, Abang Musa ni akan bekerja dengan tokek sayur tersebut. Masa awal bulan 3 tahun 2006 itulah bermula pengalaman baru untuk Abang Musa menjadi seorang nelayan. Jadi si Wahab ni ajaklah satu demi satu macam mana cara nak guna bubu perangkap. Selalunya bila mereka nak cari ikan di waktu malam sampailah sebelum subuh, setiap kali turun laut hanyalah Wahab dan juga si Abang Musa. Hasil tangkapan, tempat yang mereka nak jual hasil tu memang tak jauh lah daripada jeti. Bekerja sebagai nelayan ni, kalau hasil tangkapan tu banyak, Alhamdulillah. Tapi kalau hasil tangkapan tu sikit, syukurilah apa yang ada. Kalau bila berada di tengah laut tu, yang mana kadang-kadang tu bila tarik balik bubu perangkap tu, naik sampai masuk ke dalam bot, lalu ikan-ikan tu mereka akan bubuh di dalam satu tong. Benda ni selalu sangatlah yang Abang Musa ni dapat botol dekat atas penutup tu ada kain kuning, kadang-kadang tu ada yang kain hitam. Selalunya Wahab ni nasihat dekat si Abang Musa, kalau hang lain kali jumpa botol macam ni, buang je. Ini semua barang-barang orang duk melepas. Tapi dalam banyak-banyak pengalaman Abang Musa yang tak dapat Abang Musa ni lupakan sampailah ke hari ni, pernah satu kejadian. Masa tu waktu malam, tempat yang mereka nak pergi tangkap ikan tu
di tempat yang jauh sikit lah daripada tempat yang biasa mereka pergi tangkap ikan. Bila dah sampai, Wahab dan juga Abang Musa ni lepaskan bubu perangkap ke dalam laut. Bila setengah jam kemudian tarik bubu tu semula, masa tu dalam keadaan sama-sama, Abang Musa ni terperasan dalam bubu tu umpama ada muka. Lalu si Wahab ni, dia pegang torchlight, dia suluh dekat dalam bubu tersebut tu. Rupa-rupanya dalam bubu tersebut tu ada seekor ikan pelik. Bahagian belakang tu ikan dan bahagian depan tu muka orang. Mata pula hitam. Kata Abang Musa, muka makhluk tu seperti orang tua dan saiz ikan tu hanyalah sebesar tapak tangan. Dalam masa yang sama, sekeliling bot ni dipenuhi dengan ikan berwajah manusia. Timbul di permukaan air laut. Ikan tersebut perhati je mereka berdua. Abang Musa ni memang jadi terkejut beruk jugalah. Kata Abang Musa, boleh dianggarkan beratusan ikan yang pelik tersebut tu timbul di permukaan. Jadi si Wahab dan juga si Abang Musa ni lepas balik bubu ke dalam laut. Selepas tu ikan yang berwajah manusia semuanya masuk ke dalam laut semula. Lalu si Abang Musa dan juga si Wahab ni tarik balik bubu perangkap tu, bawa naik semula. Ternyata ikan yang berwajah manusia tu tak ada lagi dalam bubu tersebut. Lalu si Wahab ni bagi tahulah dekat si Abang Musa, dalam Musa macam ni lah, kita terus balik ke JT semula. Mereka ingatkan gangguan tu habis dekat situ saja. Rupa-rupanya tak. Masa perjalanan mereka nak balik semula ke JT, mereka lalu di tempat yang sama saja berulang-ulang kali. Masa datang, mereka ni ada lalu di sebuah kelong. Masa mereka nak balik tu, mereka lalu di kawasan kelong tu. Tapi mereka tak tahu dah berapa kali pusing asyik bertemu saja dengan kelong tersebut. Abang Musa ni sebenarnya dah kecut perut juga. Maklumlah, itulah berlaku pertama kalinya di atas diri si Abang Musa. Macam Wahab, dia dah ada pengalaman. Lalu si Wahab ni bagi tahulah dekat si Abang Musa, macam ni Musa, lah ni hang dengan aku, kita sama-sama laungkan azan. Lepas mereka dua ni dah laungkan azan tu selesai, lalu mereka teruskan juga perjalanan nak balik semula ke JT. Dan Alhamdulillah, mereka ni berjayalah sampai dekat JT. Tapi ketika hari tu, satu tangkapan apa pun tak ada. Masa mereka sampai dekat JT tu, memang lambat lagi waktu subuh. Di JT itulah mereka berdua ni termenung. Masa tu Wahab ni bagi tahulah dekat si Abang Musa, Musa, andai kata lepas ni kalau berlaku lagi perkara-perkara pelik-pelik macam ni, cepat-cepatlah hang balik. Bukan pasal apa, andai kata kalau hang tak balik, takut nanti melarat pula sampai ke darat. Itulah pengalaman yang tak dapat dilupakan oleh si Abang Musa. Pernah juga ada kejadian-kejadian lain. Kadang-kadang berada di tengah laut tu, dengar suara perempuan yang merdu. Itu biasa bagi si Abang Musa. Lah Abang Musa ni turun ke laut pada tahun 2023. Lah ni sampai-sampai yang dia beli tu cuma bagi orang sewa saja. Okey, sampai di sini saja. InsyaAllah kita akan jumpa di next video. Assalamualaikum.